button ini akan menjadi temporary parking brake untuk korang. Assalamualaikum to all the good people. Okay, bersama saya Nashrin Sales Advisor. So guys, hari ni saya nak tutorial dekat korang satu features yang ada dekat kereta Proton. Okay, button ni dia ada dekat X90, X70, S70 dengan X50. Okay, button tu button apa? Okay, jom saya tunjukkan dekat korang button ni. So ini button yang saya maksudkan tadi ialah button Auto Hold Assist. Okey, yang ni yang ada dekat model-model yang saya bagi tahu tadi. Okey, kalau macam korang tengok sekarang ni, dia ada button warna hijau. Okey, yang ni bermaksud dia tengah on. Kalau kata dia tak berlampu, yang ni dia off. Dan untuk onkan function ni, korang kena pakai seat belt. So contoh kalau saya buka seat belt saya sekarang okey, button function ni dia akan auto disassemble, dia akan auto off. Okey, dan bila korang pakai balik seat belt, dia akan on semula. Okey, jom saya demokan macam mana function ni berfungsi. Okey guys, so saya nak tunjukkan macam mana function yang saya tunjuk ni tadi berfungsi. Okey, macam sekarang ni saya tengah demo menggunakan Proton X90 satu MPV Proton yang berkapasiti 7 dan 6 seaters, sesuai untuk keluarga-keluarga besar lah. Okey, contoh situasi sekarang ni tengah mendaki bukit. Okey, contoh korang bayangkanlah depan ni ada traffic jam ataupun ada traffic light So bila korang sampai dekat spot tu, korang kena berhenti, korang just tekan brake sahaja, dan button ini akan menjadi temporary parking brake untuk korang. So function dia apa? Korang bolehlah lepaskan kaki korang, korang tak perlulah tekan sentiasa brake tu. So dalam waktu ni korang bolehlah restkan kaki korang. Mana acik-acik yang lutut dah sakit-sakit tu, dia dapat rest kejap selepas korang dah drive 4-5 jam kan. So inilah waktu untuk korang relax sikit. So inilah function dia. Jadi kalau korang rasa video ni bermanfaat untuk disebarkan, jangan lupa tekan butang share, save video ni, dan jangan lupa kalau korang nak dapatkan X90 ni untuk kegunaan family besar korang, boleh terus tekan back biru dekat bawah, ataupun korang boleh terus tekan link dekat bio. Sampai kita jumpa di showroom.